Dalam dunia usahawan, semangat dan kegigihan wanita muda tempatan semakin menyelah. Hari ini, kami berpeluang untuk menemu ramah Puan Balkis Aida iaitu pemilik restoran 108 yang menjadi tumpuan kepada penduduk Kelantan. Dengan keunikan dan resepi masakan turun-temurun ini, perniagaan beliau bukan sahaja menawarkan masakan yang sedap, malah menunjukkan kejayaan seorang usahawan wanita di usia muda. Jom kita saksikan sesi temu ramah bersama Puan Balkis di restoran 108. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Busha Fakrisha binti Baharin dari kumpulan Gelagat Usahawan UNK Kampus Bacok. Hari ini saya akan menemu ramah seorang perusahawan sebuah restoran kedai makan iaitu restoran 108. Okey Puan, hari ini saya akan menanyakan beberapa soalan mengenai Puan dan restoran Puan. Apakah nama Puan, umur dan asal usul? Okey, nama saya Balkis Aida binti Cik Haji. Umur saya 28 tahun. Saya berasal dari Bacok dan dibesarkan di Bacok. Kira anak jati Bacok lah. Bagaimana pula dengan latar belakang pendidikan Puan? Okey, latar belakang pendidikan saya bermula di sekolah SK Pulai Condong. Lepas tu sekolah menengah saya sekolah di Mahat Amir Indra Petra dan lepas tu saya sambung STPM di SMK Ketereh. Perniagaan Puan menyediakan apa ataupun apakah menu utama yang disediakan oleh restoran Puan? Okey, restoran kami ni menyajikan masakan panas, masakan Thai, Western. Okey, siapa-siapa hok berdekatan area Bacok ni hok nak mari makan boleh cari restoran 108. Nama kedai saya restoran 108. Berapa ramai pekerja yang Puan perlukan untuk mengusahakan restoran ni? Okey, pekerja di kedai saya seramai 8 orang lah. Dengan kapasiti kedai setara ni memang memerlukan 8 orang pekerja. Saya ada 2 orang tukang masak, seorang buat air, seorang basuh pinggan, seorang ngodah, seorang buat kerabu, seorang ngata dan seorang duduk di kaunter. Dengan usia yang begitu muda, Puan dapat mengusahakan sebuah restoran. Ianya menginspirasikan saya sebagai anak muda apabila melihat usahawan yang berjaya seperti Puan. Bagaimana pula dengan latar belakang keluarga Puan? Adakah minat untuk berniaga ini diwarisi oleh keluarga ataupun turun-temurun? Ya betul. Asal minat ni memang mari daripada keluarga lagi sebabnya mak saya tu orang nego. Orang nego restoran jugalah, jadi turun-temurun kepada saya. Jadi asal minat tu daripada keluarga lah, dengan bimbingan keluarga, dengan pengalaman. Kira gitulah. Maksudnya Puan ada pengalaman membantu keluarga time diorang berniaga lah. Ya betul. Kira masa kecil-kecil dulu, kita biasalah orang panggil tolong sikit-sikit gitu. Tolong mak kita nego. Jadi dari situlah kita rasa minat. Rasa minat untuk berniaga. Saya diberitahu Puan telah mengusahakan restoran ini sejak 2022. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh Puan sepanjang membuka restoran ini? Okey, dari segi cabaran pula, cabaran ni ada banyak. Jadi saya ayat sikit-sikit lah. Okey, dari segi luaran ni, cabaran dia tu persaingan lah. Semua orang panggil peniaga examen law ni semua ada persaingan. Jadi persaingan saya adalah dengan kedai-kedai makan jugalah. Sebab law ni ibarat kata kedai makan ni ibarat kata cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, maksudnya banyaklah kedai baru buka, kedai maksudnya berdekatan dengan kita, gitu. Cabarannya persaingan. Okey, dari segi dalaman pula, dari segi staff lah. Sebab manusia ni datang dan pergi. Okey, bila kita ambil staff, cabaran dia adalah kadang-kadang staff tu
ada hok mari lambat, ada hok tak mari, ada hok cuti dengan ngejut. Kira gitulah. Staff ni orang panggil kan manusia. Jadi kita berdepan dengan manusia pun sangat-sangat susah lah orang panggil tu cabaran paling susah sekali. Okey, seterusnya cabaran dari segi ekonomi. Okey, seperti kita tahu belaka barang lo ni koho mahal. Lepas tu kita nak jual pun kita mikir. Macam dengan nak jual mahal, takut customer rasa mahal. Nak jual murah, muka modal kita mahal. Gitulah orang panggil ke apa? Ekonomi sekarang. Apakah kegagalan yang puan hadapi ketika mengusahakan restoran ni? Okey, dari segi kegagalan pula, saya pernah buat resepi. Resepi orang panggil resepi bijak sendirilah. Okey, bila kita buat resepi tu, orang panggil tak kena dengan tekak customer. Maksudnya resepi saya tu terlebih pedah. Sebab saya minat pedah. Jadi tekak orang ni yang lain-lain. Bila kita buat resepi tu, orang tak nak terima. Maksudnya orang customer komplain. Customer kata pedah. Customer seorang lain kata pedah. Jadi gagal lah. Saya gagal buat resepi. Okey, strategi untuk saya memajukan perniagaan adalah seperti si awak juga tahu ke, dunia loan ni adalah dunia media sosial. Jadi saya nak majukan bisnes saya dengan orang panggil create dalam media sosial, create konten. Seperti macam kita share resepi, kita upload orang panggil tentang bisnes lah. Sebab loan ni semua dah di hujung jari. Jadi loan ni orang tengok TikTok, orang tengok Facebook. Jadi dengan cara tu lah kita boleh memajukan bisnes kita. Lepas tu kita akan hire juga influencer untuk buat paid review. Jadi dengan kita guna influencer tu, influencer orang panggil follower dia ramai. Follower dia ramai, pengikut dia ramai, pempengaruh dia tu kuat. Jadi kita hire influencer untuk promote ke kedai kita supaya lebih ramai customer kita tahu bahawa keberadaan kedai kita ni wujud. Bisnes kita ni wujud. Jadi dengan adanya influencer, kita hire dia, kita buat paid review, dia akan review, lepas tu orang akan tengok dan orang akan mari. Seterusnya, siapakah yang menginspirasikan puan untuk meneruskan perniagaan puan ni? Okey, kalau tanya bab inspirasi ni ibarat model role lah ke? Semua model role. Model role inspirasi saya ni adalah mak saya sendiri. Saya tengok mak saya sendiri sebab mak saya ni kira orang yang berjaya jugalah dalam bidang perniagaan. Jadi dia adalah orang panggil inspirasi saya, model role saya. Kira gapo-gapo saya akan rujuk dia, gapo-gapo saya akan tanya dia, gapo-gapo bila kita rasa macam kita nak buat sesuatu, kita akan tanya dia. Salah satu sebagai rujukan jugalah untuk saya. Sebab kali kiranya saya ni kira barulah lagi ni. Jadi kita perlu ke orang hok berpengalaman dah dalam bidang ni. Jadi model role saya hok nombor satu sekali adalah mak saya sendiri. Seterusnya, apakah impian puan mengenai perniagaan puan ni? Okey, impian saya ni kalau nak pasal impian ni memang impian saya besar lah. Okey, impian saya nak buat biar kedai saya ni maju, besar lagi. Okey, lepas tu saya nak ada cawangan kedua dan ketiga, insya-Allah soon akan datang. Akhir sekali, apakah nasihat puan untuk anak muda yang baru ingin memulakan sebuah perniagaan? Okey, nasihat saya untuk adik-adik lah hok baru nak nego, hok berminat untuk berniaga. Jadi kita nak buat benda ni, kita buat biar bersungguh-sungguh, biar konsisten. Kita buat benda tu sampai berjaya. Orang panggil cabaran. Cabaran tu sentiasa ada, tapi atas kita nak handle kan uji cabaran tu. Jadi adik-adik, saya wish good luck lah. Hok mana nak buat bisnes, hok mana nak buka kedai ko, nak ada dalam bidang hok si awak minat lah. Okey.
Saya rasa sampai di sini sahaja sesi temu bal kita hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada Puan Balkis kerana sudi berkongsi dan memberi nasihat kepada anak muda. Saya doakan perniagaan Puan terus maju jaya dan impian Puan yang dihajati segera tercapai. Okay, terima kasih juga kepada adik Bushra ni yang sudi interview saya dari mana dah? Dari UMK Bacok ke? Okay, dari UMK Bacok ni sudi temu ramah saya hak tak seberapa ni. Okay, untuk adik Bushra pun wish me good luck lah. Kepada hak tengok video ni, jangan lupa datang support saya di restoran 108 ya. Kalau lalu Bacok, saya boleh main makan sini. Restoran 108.